Baik, Polis Diraja Malaysia PDRM akan memanggil Pengerusi Eksekutif GISBH Datuk Nasiruddin Muhammad Ali bagi membantu siasatan dalam ORG Global. Begitupun Ketua Polis Negara Tan Sri Nazarudin Husin. Bagaimana kabarmu di sana? Terasa lama tidak berjumpa. Sarat rindu menyesak di dada. Berharap kita segera bersama. Sarat rindu menyesak di dada. Berharap kita segera bersama. Rindunya segala nasihatmu, panduan, teguran dan tunjuk ajar, mengingatkan aku pada Tuhan, juga pada akhirat yang kekal. Mengingatkan aku pada Tuhan, juga pada akhirat yang kekal. Wahai anakku yang dikasihi, jika rindu pada ayahmu ini, ingatlah selalu pesanan ayah. Sentiasalah ingat pada Allah, teruskanlah baiki diri, jagalah ibadah dan baiki hubungan sesama manusia. Sesekali oh ayah, hatiku bertanya, kenapa Tuhan lakukan ini kepada kita? Terasa beratnya menanggung beban ujian ini. Adakala masa hati terasa tak mampu hingga sesak di dada. Adakala masa hati terasa tak mampu hingga sesak di dada. Tuhan mahu kita redha kepadanya, agar nanti Dia juga redha pada kita. Kesusahan hanya secebis dari besarnya nikmat dan kurnia selama ini dari Tuhan untuk kita. Para kekasih Allah sentiasa diuji, susah payah itulah sebagai bukti. Demi Tuhan sanggup derita bahkan mati, karena syurga yang mahal sedia menanti. Karena syurga yang mahal sedia menanti.